Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kafli. Okay, hari ni kita ada sebiji Azza ABS. So dia komplain brake dia ada ke dalam sikit lah. So hari ni dia datang, dia nak pasang servo brake double layer. Jadi servo ni kita dah siap restore daripada model Honda. Dah siap cat semua, pump kita dah servis kan. So jom kita start punggah kereta ni. Okay, sekarang kita dah buka dia punya intake semualah. Total body, injector, intake semua kita dah buka. Lepas tu sekali kita akan sedut minyak dalam botol ni. Lepas tu kita akan keluarkan dia punya master pump. Dah keluar master pump, baru kita keluarkan servo. Okay. Lepas tu dia punya enjin dia agak leceh, agak belengah sikit lah. Mungkin ada bocor o-ring ke macam mana. Tapi memang banyak pasiak lah. Pasiak bersepoh. Okay, sekarang kita dah keluarkan dia punya servo lah. So ruang dia agak sempit lah. So kita kena buka intake semualah. Benda ni kita dah biasa buat lah. Lepas tu ni servo asal dia. Okay, single layer. Dia nipis. Lepas tu yang ni servo yang kita akan pasang. Jadi sensor kita dah siap pasang semua. So kita tinggal masuk lah. Okay, dia punya booster kita dah masuk. Dah siap pasang. So sekarang kita masuk master pump pula. Okay, jadi bila kita dah masuk master pump ni, yang botol ni jangan masuk lagi tau. Korang kena ikat pipe ni dulu. Dah ikat pipe ni kemas-kemas, baru korang masuk botol ni. Lepas tu kita akan sambung lah ke botol yang asal balik, yang duduk dekat sini kan. Kita akan sambung. Cuma bracket tu kita kena extendkan sikit sebab pump ni dia jadi ke depan. Okay, jadi bracket ni kita kena extend, bubuh skru macam ni ya. Bolt, nut. Okay, dia tinggi sikit. Lepas tu kita kena lapik sikit bracket dia, anjak sikit dalam bracket ni. Tambah bracket. Pakai bracket petai tu lah, lubang yang ketiga. Macam tu lah. So dia jadi ke depan lah. Tabung tu jadi ke depan. Jadi flow minyak dia cantik lah turun. Ok, so dah siap pasang tabung komplit semua. Servo brake. So dah siap komplit. Sekarang kita clearkan sini. Kita akan masuk balik lah semua yang apa yang kita buka tadi. Alright, sekarang dah komplit pasang semua. Kita dah start engine, semua hidup. Jadi sebelum kita bleeding tu, kita cuci dulu dia punya brake drum dia yang banyak abu tu. Kita kasih cuci, tengok punya brake shoes condition. So kalau dah nipis kita beritahu owner lah, so tukar lah kan. Ok, ni pun kita dah cuci semua, tinggal nak bleeding je. Kita akan bleeding part-part tayar. Dah siap bleeding, baru kita masuk tayar balik lah. Lepas tu kita pergi test. Ok, alhamdulillah settle. So jangan lupa like, share dan komen di YouTube Faizal Kafli channel. Kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum, bye bye. Ya.